ada satu expo yang boleh bantu brand korang bagi akses kepada ribuan parents yang dah ready to spend. Agak-agak nak join tak? Ya, Smart Kiddies and Family Expo 2026. First edition bakal berlangsung di World Trade Center Kuala Lumpur. Lokasi, jangan risau, sangat strategik di tengah bandar KL. Boleh tarik crowd dari seluruh Klang Valley. Expo ni fokus untuk kanak-kanak berusia 3 hingga 16 tahun dan ibu bapa. Lagi menarik, Expo ni berlangsung pada 4 hingga 6 Disember 2026. Time cuti sekolah. Inilah masa yang terbaik untuk korang spend duit waktu tu. Kalau brand korang join, ini masanya untuk korang engage terus dengan target audience. Bukan sekadar awareness je, tapi boleh juga generate leads and sales on the spot. Siapa yang boleh join? Semua yang dekat atas ni boleh join. Penganjur juga akan buat marketing berskala besar. Dijangka 80,000 hingga 100,000 pengunjung dalam masa 3 hari. Since this is the first edition, brand yang masuk awal akan dapat advantage dari segi brand exposure dan positioning. Booth sekarang dah open for registration. Boleh DM terus untuk info lanjut dan secure slot sebelum penuh. Smart Kiddies and Family Expo 2026, tempat di mana brand korang boleh grow bersama keluarga Malaysia.